Tengok luar tingkap jap. Tenang betul layan view jalan macam ni kan. Hari ni misi kita nampak macam biasa-biasa je. Tapi sebenarnya inilah terapi paling mahal untuk orang perempuan. Misi keluar mencari ketenangan sambil top up barang dapur yang dah makin licin dekat rumah. Kadang-kadang hidup kita ni macam view dekat luar tingkap kereta ni lah. Bangunan dan pokok-pokok tu sentiasa bertukar. Jalan raya pula kejap lurus, kejap bengkang-bengkok. Sama macam hari-hari yang kita lalui. Cabaran sentiasa berubah. Tapi yang penting, kita yang pegang steering kehidupan ni kena terus pandang depan dengan penuh semangat. Alang-alang korang tengah layan view tepi tingkap yang chill ni, tolonglah support video saya dengan tekan butang like kejap dekat bawah. Jangan like je, komen sekali. Lepas tu, korang subscribe. Terima kasih banyak korang. Okey, Alhamdulillah dah selamat sampai. Dan kaki pun dah nak melangkah masuk ke supermarket. Tapi sebelum tu, kena dah letak anak dulu dekat dalam stroller dia. Sebab anak dah pandai dah. Nak ke sana sini, dah bebas semenjak dapat kaki. Itu yang kena lock anak dekat stroller dulu. Abang dia masa ni dah pergi sekolah. Duduk diam-diamnya dek. Umi dengan Walid nak pergi supermarket ni. Kena pakai tali keselamatan supaya adik tak tiba-tiba terjatuh lagi. Dah berapa banyak kali jatuh ni. Tak apalah, itulah orang kata jatuh boleh menguatkan adik. Bau aircon supermarket ni automatik buat hati rasa berbunga-bunga. Betul tak? Mood harian terus bertukar ceria 100%. Paling penting, skill tolak troli kena mantap. Jangan sampai terlanggar betis orang lain sudah. Korang yang tengah menonton ni, saya nak tanya sikit. Korang kalau masuk supermarket, korang jenis yang wajib bawa senarai barang dari rumah ke? Korang jenis tawakal, pusing-pusing ikut gerak hati? Cuba komen dekat bawah. Saya nak tahu juga korang geng yang mana satu. Kalau untuk saya sendiri, saya ni jenis yang mesti kena ada senarai barang. Kalau tak, saya dah tak tahu nak pilih apa. Sebab apa? Rambang mata semua rasanya nak beli. Terfikir kacang mana yang better, dia punya ingredient kurang, yang tak berlebih-lebihan campuran bahan ramuan dia. Selepas saya dapat kacang tu, saya pun pilihlah beras. Cara saya pilih beras ialah beras yang ada berbaloi, berpatutan harga dia. Yang ni okey lah. Sekarang fasa paling kritikal, fasa memilih barang basah. Sebenarnya kenapa saya pergi dekat bahagian frozen food ni, betapa abang suka sangat makan sausage. Kalau dekat sekolah tu, sausage je yang dia cerita dia banyak order, dia banyak makan. Saya tengah cari ayam kisar dengan daging kisar. Sebab kalau dekat rumah, saya memang minat kalau masak pasta ni. Kalau bukan makaroni, mesti spaghetti. Okey, harga dengan jenama dia pun ngam. So saya memang lock daging kisar dan ayam kisar ni. Sekarang dekat bahagian roti. Kalau roti, saya akan stick. Maksudnya saya stay lah ambil roti yang ada tulisan dia kan, breakthrough. Korang suka roti yang macam mana? Kononnya lah roti ni okey lah daripada roti putih tu kan. Walaupun rasa dia tak sedap, tapi lebih pilihan yang lebih okey. Saya tengah terfikir apa lagi yang saya belum ambil. Nanti 2-3 kali pula nak kena patah balik pergi kedai, pergi beli. Jadi saya pun macam baru saya teringat saya punya susu cair. Jadi saya pun stop sekejap, pergi cari susu cair. Macam korang dengar tadilah, macam yang saya cakap, saya mesti pilih yang harga dia berpatutan dan okey. So kita check
Mana tin yang nampak tak ada masalah, tak kemek ke apa, okey, boleh ambil yang ni. So saya pun tak nak buang masa. Lagipun dah berapa lama juga stuck dekat dalam supermarket ni. Maka saya pun apa benda saya terlupa ni. Saya rasa macam nak ke tak nak, saya terfikir kan, 2 ke 1, 1 ke 2, 1 cukup lah. Okay lah, banyak-banyak kan overdose susu cair pula kan. Jomlah bayar. Penat lah asyik terfikir, kan ada benda nak tambah lah, ada benda yang kurang, takkan pernah habis ya. Yang memang faham kena belik betul-betul. Sebagai seorang perempuan ni, mata kena tajam, tangan kena pantas. Kadang-kadang tengok harga barang sekarang ni boleh tahan, menguji iman dan kekuatan mental ya. Tapi tak apa, setiap titisan keringat yang kita atau pasangan kita cari, rezeki semuanya berbaloi. Bila dapat hidangkan makanan yang terbaik dan berkhasiat untuk keluarga tersayang dekat rumah. Saya nak buat rayuan jujur sikit. Channel YouTube saya ni masih kecil sangat, baru nak bertatih dan target nak capai 1000 subscribers pertama tahun ni. Kalau korang rasa seronok layan vibe santai family kami, please tolong tekan butang subscribe dekat bawah tu. Satu klik subscribe dari korang tu adalah pembakar semangat terbesar untuk saya terus kongsi video yang lebih baik daripada sebelum ni. Detik yang mendebarkan akhirnya tiba. Fasa sampai kaunter bayaran. Masa tengok juruwang tu imbas barang satu-satu, Babe, masa tu lah jantung kita pun ikut berdegup kencang. Tengok nombor dekat skrin tu makin naik. Kelakar pun ada. Masa ambil barang tadi, rasa macam sikit je. Sekali dah sampai kaunter, penuh pula satu troli. Tapi inilah realiti kehidupan. Apa-apa pun kita kena sentiasa bersyukur. Kan? Kebanyakan supermarket kan dah tak bagi plastik. Kita dah tak boleh beli plastik. Diorang jual shopping bag je. Yang bongsu ni pun nak bercakap juga, sama macam mak dia, banyak nak bercakap. Ada je benda topik dia tu. Selesai bayar, jomlah kita gerak balik rumah. Perjalanan balik ni rasa puas sangat sebab misi utama dah settle dengan jaya. Barang dapur dah penuh, hati tenang dapat me time ni kejap. Sepanjang jalan balik ni, saya nak titipkan sedikit kata-kata dorongan buat korang semua yang tengah berjuang dengan apa je ujian hidup sekarang. Teruskan melangkah, kuatkan semangat dan jangan sesekali mengalah. Walaupun korang kalah dan gagal buat pertama 2, 3, 5, 6, 7, 10 kali tu, korang teruskan lagi sampai berjaya. Selepas menak lelah kita, pasti akan ada kemanisan yang menanti di penghujungnya. Okeylah korang, sampai sini je vlog ringkas misi barang dapur kali ni. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi teman saya sepanjang 9 minit lebih ni, dari mula sampai habis. Korang yang terbaik. Jangan lupa like, tinggalkan komen korang, share video ni dekat grup WhatsApp dan yang paling utama, please tekan butang subscribe untuk bantu channel kecil ni berkembang lebih lagi. Okay? Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Nampaknya si bongsu pun dah memanggil-manggil Umi dia. Ya sayang, kejap. Umi nak share dengan kawan-kawan kita, sahabat kita, family kita yang tengah tengok ni. Family dalam talian kita ni. Thank you tau korang. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi.